Salam satu dunia. Kali ni Den nak cerita sikit pasal zaman kegemilangan benda Allah ni. Inilah dia pondok telefon awam. Mula-mula dulu dia menggunakan siling ya. Lepas tu dia upgrade sikit guna kad. Ini lubang untuk masuk siling lah. Lepas tu kalau siling tu kita nak pulangkan balik, kita tekan button ni. Budak-budak sunat laser lah, tak kenal dah apa benda ni. Kalau kita cerita pun mereka percaya tak percaya je. Betul ke ni macam ni. Tu dia. Kalau kenal pun confirm tak pernah guna. Kan? Itulah dia. Dipanggil pondok telefon. Dulu-dulu orang bergayut pakai ni lah. Mana ada gadget dulu, mana ada smartphone. Model ni paling rare sekali. Bila kita nak dial, kita kena pusing macam ni. Dia tak boleh pusing balik dah, dia dah jam. Maklum dah lama kan. Dia patutnya kalau kita pusing ni, tarik jadi dia akan patah balik gitu. Kita akan dial balik nombor yang kita nak. Macam tu. Ini budak-budak Gen Z tak kenal ni telefon ni. Nampak tu. Ni ganggang dia memang special kot. Ganggang dia. Tak gitu. Oh, memang klasik. Halo, ada mana? Rasanya dalam 30 tahun juga zaman gemilang telefon ni. Dia dalam tahun 60-an, 70-an, 80-an dan seawal 90-an. Memang ni zaman gemilang dia telefon ni. Siapa pun dah guna telefon ni? Cek komen sikit.